Pada 9 September 2025 yang lalu, Pusat Pembelajaran Maya, Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, telah berjaya melaksanakan satu program komuniti berimpak tinggi iaitu KTP-CSR Tenaga Diperbaharui, Pemasangan dan Latihan Kemahiran Sistem Hidroponik Solar, bersama-sama warga Jawatankuasa Masjid Al-Ikram, Taman Sri Kluang, Johor. Program ini melibatkan seramai 15 orang staf Pusat Pembelajaran Maya UTHM dengan objektif utama untuk menyumbang kemudahan pemasangan sistem tanaman hidroponik solar di kawasan masjid. Inisiatif ini bukan sahaja menyediakan sumber teknologi yang lestari, malah turut memberi ruang kepada jawatankuasa masjid dan staf yang terlibat untuk menimba ilmu, mengikuti latihan praktikal, serta menguasai kemahiran teknikal dalam bidang hidroponik berasaskan tenaga diperbaharui. Di samping itu, program ini berperanan sebagai jambatan yang mengukuhkan hubungan strategik antara pihak universiti dengan masyarakat setempat, khususnya komuniti masjid. Melalui kerjasama erat ini, universiti bukan sahaja dapat menyumbang kepakaran, tetapi turut memperkukuh peranan sebagai institusi ilmu yang dekat di hati masyarakat. Pusat Pembelajaran Maya UTHM amat berbangga kerana kejayaan penganjuran program KTP-CSR ini telah memberikan impak yang positif dan manfaat yang meluas, bukan sahaja kepada seluruh warga Jawatankuasa Masjid Taman Sri Kluang, malah turut dirasai oleh para jemaah dan masyarakat sekitarnya. Program ini menjadi bukti komitmen berterusan UTHM dalam menjayakan agenda tanggungjawab sosial, di samping menyokong usaha ke arah kelestarian dan pembangunan komuniti secara holistik.